Okey guys, selamat pagi ya. So hari ni Aboy turun dekat Teluk Perigi guys. Teluk Perigi. Biasa Aboy turun dekat sebelah ujung sana guys, dekat batu. So hari ni kita masuk sebelah kanan pula. Sebelah sini. Biasa kita parking kereta depan. Sebelah sini pula. Ada pipeline ni. Turun sini guys, tengok macam mana. Ada bot tu. Tak tahu lah. So hari ni Aboy dengan anak macam biasa. Hari Ahad bawa dia sekali. Ini Aboy tak bawa udang hidup. Udang hidup dah bawa 4 kali dah. Memang kumpau guys. Hari ni bawa cuma udang mati. Tapi Aboy nak try jauh sikit guys. Macam biasa pakai mata Apollo. Hari ni cun dengan surut. Pukul 11 lebih baru pasang. Kita try tengok. Okay? Kita tengok dulu guys. Okay guys, Aboy dah setting. So for setting Aboy mata Apollo guys, size 12. Ni kita main jauh sikit. Sekarang adalah sail. Jauh sikit. Okay, anak pun dah setting. Mata Apollo size 9 guys, dia cari bolos. Try. Okay, lagi satu root yang sebelah sana tu, Aboy tunggu bolos. Buat umpan bolos. Mana tahu ada pari. Yang ni kita cari laut guys, 2 root ni. Okay, dia pun dah setting dah. Jom, kita try guys. Apa yang dapat? Hari ni tak target. Biasa datang tu target. Hari ni tak target guys. Tali turun. Tali turun. Okay guys, udang kopek tadi dapat saya ke udang fresh. Sebelum dapat bolos tu kita try sajalah. Sebelum dapat bolos kita try saja. Ada. Makan. Okey. Double strike guys. Selah seekor, mayung seekor. Jadilah first strike padu guys. Gerut. Besar juga. Strike.
Ikan lembu guys. Ikan lembu. Tak apa, tak apa. Try lagi, try lagi. Selaut. Kerut-kerut. Kerut-kerut. Oh, saiz guys. Yalah. Dia macam buntal. Dia punya tarik macam buntal. Dia besar juga. Tak tahu lah, tengok. Apa tadi mata Apollo, berapa mata dah habis dah. Semua dah hilang. Tarik pun dah tahu dah. Buntal. Lucut. Bukan lucut, putus. Habis baru buat mata. Dah. Putus dah. Tu. Buntal. Tarik sekali, tali dah turun. Ada. Oh, selah guys. Selah. Oh, besar selah. Saiz macam ni yang padu sikit. Okay, try lagi. Okay guys, tadi air surut dalam 2 jam tadi ikan tak sentuh pun. Mula air pasang baru dia makan ni. Tadi air surut tak ada, 2 jam kosong. Air pasang, mula pasang dalam 20 minit macam ni baru dia mula makan. Tak lekat. Terlekat. Dah start makan dah. Tarik. Ada. Ada. Kerut. Ni kita nak guys. Kerut. Air pasang baru dia makan. Kerut ni berretak tarik dah. Air pasang baru dia ambil . Ada.
Makan senyap. Pasang barat dia. Tadi 2 jam memang tersentuk pun. Gerut-gerut lah guys. Kita ikan apa? Gerut-gerut lagi. Macam ni ya. Jom, try lagi. Dah. Pasang baru ikan. Mayung. Jadilah. Dah mula dah ikan lembu, kacau dah. Air pasang biasa guys. Lembu. Ingat strike tarikan guys? Ada. Lepas tarik baru tengok ada ikan. Dia dah tekan pun. Senyap dia naik. Okey lah, air pasang cantik lah. Ada berapa ekor dia bagi. Okey guys, sabar nak kemas. Cuaca pada panas ni. Adalah dia bagi berapa ekor gerut-gerut. Ikut balik lah. Okey, kemas dulu. Udang banyak kacau lah guys. Letak habis udang. Jom kemas dulu. Okey guys, video hari ni sampai sini saja. Apa nak balik. Tadi pagi Abang datang. Okey lah guys, ada dapat berapa ekor. Lepas tu lepas pukul 10 lebih memang senyap sampai pukul 1 lebih. Tadi kan Abang letak udang habis. Lepas air tolak pasang sikit, baru dapat gerut-gerut berapa ekor guys. Lepas tu cuaca dah panas. Baliklah. Okey, jom. Hasil hari ni boleh lah guys lauk. Selar 2 ekor. Gerut-gerut ada 5 ekor. Mayung 2 ekor. Takut lah. Okey, biasalah bawa anak tempat yang safe macam ni lah. Kalau Abang seorang, Abang pergi port lain. Bawa anak tempat macam ni lah, Abang turun. Okey, jom Abang nak balik dulu. Kita jumpa next video. Okey dek. Baik. Tak bawa nangis. Jom balik dulu.